Hai, welcome back to Sembang Wayang. Hari ni aku nak react terhadap satu official teaser trailer filem tempatan, iaitu filem Klepet. Teaser trailer ni dah keluar 5 hari lepas, so aku bawa kesempatan untuk nak buat reaction lah. Jom. Sebelum bos Yo, Nadi kita cari perempuan tu. Nadi Idea Ashraf. Kau jangan seorang-seorang. Kau jangan nak public sama orang. Mikin. Yo. Tak ada benda yang lebih sempurna daripada motorhome kita ni kan. Duit ni boleh settle semua masalah kita. Plan kita, kau kena percaya kat aku, kau kena percaya kat Andi. Kalau mati, mati. Kita semua keluar, weh! Sana situ-situ maknanya. Wow, 27 November 2025. Kazakhstan. Ini boleh buat macam. Sikit je. Okey. Tak silap aku sebelum ni, waktu PBAKL hari tu, ada satu macam featuring between under 18 dengan Klepet ni tau. Tak tahulah Klepet ni filem under 18 ke tak. Sebab kalau kita tengok dekat YouTube teaser trailer ni, ada hashtag under 18. So adakah Klepet ini adalah under 18 punya franchise, ataupun dia memang adaptation daripada under 18 ataupun tak. Aku tak sure yang tu, tapi nampak interesting lah. Sebab story dia macam, aku tak pernah nampak filem lokal yang ada vibe macam ni. Lepas tu kita ada gandingan 3, boleh kata pelakon lelaki yang muda yang power, Idea Ashraf, Nadi dengan Mikin. So aku rasa something yang kita boleh nantikan filem Klepet untuk 27 November nanti. Tak tahu siapa production dia, tapi sebab dekat sini dia tulis dia teaser trailer dia keluar dekat TGV Cinema. So mungkin TGV Cinema kot yang produce. By the way, Klepet ni, kalau aku faham, Klepet ni sebenarnya maksud dia macam curi kan, curi duit, klepet duit orang. Apa pandangan korang terhadap teaser trailer Klepet? Yang belum tengok, korang boleh tengok dan bagi komen dekat bahagian komen YouTube ataupun TikTok. Bye bye. Assalamualaikum.